aku berdiri di hadapan pintu syurga, kata Nabi, tengok fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara, aku tengok majoriti penduduk syurga adalah di kalangan fakir miskin. Tuan-tuan, siapa majoriti ahli syurga? Orang miskin ke orang kaya? Orang miskin. Hati-hati orang yang Allah bagi harta, tempat kalian sedikit di dalam syurga. Hati-hati orang yang amanahkan harta di tangan dia. Nabi habaq, harta yang ada di tangan kita Allah amanah aja, tumpang letak. Allah ambil kekayaan dunia, tumpang letak di tangan kita, letak atas nama kita. Nabi kata Allah nak tengok bagaimana kamu uruskan amanah itu. Apakah kesemuanya untuk kesenangan kamu sahaja, ataupun sebahagian besarnya dikongsi dengan orang lain yang Allah takdirkan miskin kepada mereka.